tahap kewangan kita hari ini asbab daripada tindakan kita 5 tahun lepas. Begitu juga dengan tahap kewangan kita 5 tahun akan datang, bergantung kepada apa yang kita buat pada hari ini. Jadi sebab itulah tuan-puan, kalau tuan-puan serius nak ubah kewangan tuan-puan menjadi lebih baik, lebih stabil, lebih bagus, saving ada dalam jumlah yang banyak, tuan-puan kena bertindak daripada hari ini. Belajar ilmu kewangan, belajar dengan mentor yang betul, belajar dengan guru yang betul, baca buku-buku kewangan yang betul, dan yang paling penting terus apply, terus buat dalam kehidupan kita. InsyaAllah akan datang kewangan kita akan jadi lebih bagus. Jadi cadangan saya tuan-puan, based on 8 tahun experience saya, pengalaman saya dalam dunia kewangan dan emas ni tuan-puan, kalau ada satu buku yang saya nak recommendkan kepada tuan-puan, buku tu adalah buku ni, buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Penulisnya adalah mentor saya sendiri, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan baca buku ni, insyaAllah tuan-puan akan terbuka minda tuan-puan berkenaan dengan kewangan dan macam mana kita nak jadi kaya dengan emas. InsyaAllah buku ni tak mahal pun tuan-puan, malah ilmu yang ada dalam buku ni sangat-sangat mahal dan sudah mengubah ribuan masyarakat kita, menjadikan kewangan mereka lebih bagus, pada masa yang sama menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Jadi tuan-puan beli dan baca buku ni supaya tuan-puan nampak dengan lebih jelas asas untuk kita membina kekayaan ni. Saya dah tahu jawapan dia sebab saya dah baca buku ni. Kalau tuan-puan nak tahu jawapan yang sama, tuan-puan pun kena baca buku ni. Okey? Jadi cepat-cepat dapatkan buku ni. Semoga memberi manfaat yang besar kepada tuan-puan dan keluarga tuan-puan, insya-Allah. Okey? Jadi semoga bermanfaat. Perkongsian santai tapi sampai. Teruskan follow saya.